Untuk yang lama pula, yang dah pakai, dia akan efek sampai kena kat sensor. So bila sensor ni dia akan start keluar indikator brake wear tu. Kalau kereta korang tak ada indikator tu, kita ada cara lain untuk detect dengan menggunakan, kembali lagi dengan Transmatic Autobahn. So belakang saya ni ada sebuah model A45S memang original AMG bukanlah. Original, dia semua original, cumanya memang ni A45 yang 2 digit. So masalah ini boleh katakan part minor lah ataupun wear and tear untuk sebuah kereta, iaitu macam kau boleh nampak ni, caran, iaitu brake pad. Brake pad ni memang dah termasuk dalam korang punya parts wear and tear lah, yang memang korang pakai memang akan habis senang cerita. Untuk Mercedes, dia akan ada keluar satu brake wear indicator lah dekat meter anda. Sebab apa? Sebab sini, macam korang nampak ni, dia ada sebuah sensor tau. Sensor ni, kalau ini yang baru ni, lama tau. Yang baru dia akan duduk dalam ni, bahagian bawah paling dalam. Untuk yang lama pula, yang dah pakai, dia akan efek sampai kena kat sensor. So bila sensor ni dia akan start keluar indikator brake wear tu. Kalau kereta korang tak ada indikator tu, kita ada cara lain untuk detect dengan menggunakan ini dia. Okey, ini adalah brake pad gauge. Senang cerita, dia adalah alat bantu untuk mengenal pasti sama ada ketebalan brake pad korang tinggal berapa mm. Contoh okey, macam mana nampak ni? Ini tebal ni baru. Korang ambil ni, korang tengok, dia ada ketebalan ni kat sini tau. So korang ambil ni, korang ukur, korang letak di sini. So nampak, dia ngam-ngam. Berapa ketebalan korang? Ada 10 mm. Okay. Manakala yang lama pula, korang nampak ni yang lama ketebalan berbaki dia, mari kita teka Nah, tu nampak 3 mm je geng. 3 mm dan dah merah. So bila dah sampai 3 mm tu, dia dah memang tahap bahaya lah, sebab benda tu dah nipis. So boleh jadi waktu korang driving, tiba-tiba ada emergency braking, tiba-tiba brake korang tak makan. Itu bahayalah. So memang kita kena buat inspection lah. So dengan alat ni akan bantu mudah untuk kita detect. Kita tak perlu pun nak buka tayar lah sebenarnya kalau pakai item ni, pakai alat ni. Jadi kepada pengguna-pengguna Continental kat luar sana yang ada masalah-masalah begini ataupun nak datang inspection, nak check-in, korang boleh datang ke bengkel kita orang. Bengkel kita orang tu tadi Taman Putra Perdana Puchong, bersebelahan dengan Saibu Jaya dan Putrajaya. Kami beroperasi daripada hari Sabtu sehingga Khamis geng. Apa-apa korang boleh pergi link dekat bio, korang boleh tekan sama ada nak booking, nak walk in ke, nak apa ke, apa-apa orang di situ juga. Ada untuk pengguna-pengguna Continental yang berhampiran dengan nilai, sama ada Sepang ke, Seremban, Negeri Sembilan, Nilai. Nantikan kemunculan kami di Transmatic Autobahn Nilai yang bertempat di SME Industrial Park, Taman Nilai Umpian. Kita orang mungkin dalam bulan 4, bulan 5 lah. Korang tunggu je. Okay geng? Apa-apa, korang boleh roger je. Sat!